السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, kaifa tu'sun wa antum tajza'una min harri syams wa jahannamu laha sab'u tabaqat fiha niranun ya'kulu ba'daha ba'da fi kulli tabaqatin minha sab'una alfa sya'bin minan nar fi kulli sya'bin sab'una alfa dar wa fi kulli dar sab'una alfa bait wa fi kulli baitin sab'una alfa bi'rin wa fi kulli bi'rin sab'una alfa tabutin min nar wa fi kulli tabutin sab'una alfa aqrabin min nar ala kulli tabut sab'una alfa syajaratin min zakum tahta kulli syajaratin sab'una alfa qa'id min nar ma'a kulli qa'idin sab'una alfa malakin min narin wa sab'una alfa thu'banin min nar wa tulu kulli thu'banin sab'una alfa zira'in min nar fi jawfi kulli thu'banin bahrun minas summil aswad atau kama qala. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wahai manusia, bagaimana kamu boleh buat maksiat sedangkan kamu tidak tahan panas matahari? Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita, suruh manusia fikir. Dia suruh fikir. Wahai manusia, matahari yang aku jadikan di atas dunia ini, panas dia sikit saja, kamu tak boleh tahan. Manusia dengan kepanasan matahari yang sedikit itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa antum tajza'una min harri syams. Allah kata kamu tidak mampu nak tahan panas matahari, tapi kamu berani buat maksiat. Sedangkan kata Allah, wa jahannamu laha sab'u tabaqat. Sedangkan neraka Jahannam itu Allah sediakan bagi manusia 7 tingkat. Seperti mana syurga Allah itu disediakan 7 tingkat, maka demikianlah neraka Allah juga sab'u tabaqat, ada 7 tingkat.
Kata Allah, fiha niranun ya'kulu ba'duha ba'dah. Di antara neraka itu sabung menyabung di antara satu sama lain. Api neraka tu saling makan memakan di antara satu sama lain. Ya'kulu ba'duha ba'dah. Yang satu makan yang satu, yang satu makan yang satu. Allah Subhanahu wa ta'ala nak gambarkan kepada kita, neraka itu sabung menyabung hebatnya. Fi kulli tabaqatin minha sab'una alfa syi'bin min nar. Kata Allah, pada setiap tingkat neraka itu ada 70,000 cawangan. Setiap tingkat itu ada 70,000 cawangan api neraka. Wa fi kulli sya'bin sab'una alfa dar. Dan pada tiap-tiap 70,000 cawangan itu, pada setiap satunya 70,000 buah kampung daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kata dia neraka Allah itu ada 7 tingkat dan pada setiap tingkat neraka itu ada 70,000 cawangan daripada api neraka. Dan pada setiap satu cawangan api neraka itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan 70,000 buah kampung daripada neraka. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi ini, wa fi kulli darin sab'una alfa bait. Dan pada setiap kampung itu ada 70,000 buah rumah di dalamnya. Wa fi kulli baitin sab'una alfa bi'rin. Dan pada setiap rumah di neraka itu ada 70,000 bilik. Wa fi kulli bi'rin sab'una alfa tabut. Dan pada setiap bilik itu ada 70,000 kotak daripada neraka. Wa fi kulli tabut sab'una alfa aqrab min nar. Dan pada setiap kotak itu ada 70,000 ekor kala jengking. Ala kulli tabut sab'una alfa syajaratin min zakum. Dan di atas kotak yang memuatkan 70,000 kala jengking itu, di atas kotak tu ada 70,000 batang pokok zakum. Di atas kotak yang letaknya kotak di dalam bilik, yang bilik itu duduk di dalam sebuah rumah, yang rumah itu duduk di dalam sebuah kampung, yang kampung itu duduk di dalam satu cawang daripada 70,000 cawang api neraka. Di atas kotak itu ada 70,000 batang pokok zakum. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, padanlah dengan manusia yang mula hidup daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah yang penghabis sekali hidup daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bubuh semua orang ni, padanlah dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam hadis Qudsi ini. Firman Allah dalam hadis Qudsi ini, kata dia, tahta kulli syajaratin sab'una alfa qaidin min nar. Di bawah setiap pokok zakum yang 70,000 itu ada 70,000 daripada rantai neraka. Bawah pokok zakum tu pula lungguk rantai-rantai